Hai, Assalamualaikum. Saya Akil Zulkifli. Untuk video kita kali ni, korang boleh nampak ini apa? Ini ialah anomali brand Italian, brand rod. Macam itulah, brand Italian, brand rod Italian. So, ini ialah ada tungtung sahur, ada macam-macam dah kat sini, ballerina cappuccina. Jadi untuk video kita kali ni, kita kena teka bunyi dia dan siapa. Korang pandai ke anomali? Cuba komen dekat bawah. So yang baru masuk, korang kena like video ni, subscribe, turn on notification, ting 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 ting. Kita nak teka-teka, okay? Sama-sama, adakah korang tahu semua ni? Jom kita sama-sama main. Let's go. Okay. Halo guys, ayo kita main tebak anomali. Jom, main teka. Jago dan bisa nebak semuanya. Tonton sampai akhir. Okay, kalau korang rasa korang boleh teka semua anomali ni, korang kena stay, tengok sampai habis. Kita dapat jawab semua ke tidak? Jom. Suara yang pertama. Suara yang pertama. Elefante nel deserto che cammina qua e là. Itu suara apa? Liri-liri larila. Leka-leka lo selento le. Akil tahu, Akil tahu. Korang tahu tak? Korang tahu tak? Cuba komen dulu. Ayo jawab. Jawab. Itu suara nomor Suara berapa? nombor berapa? 3, 2, 1. Nombor 10. Betul tak? Ya Yeah. benar, itu nomor 10. Okey, Akil betul. Liri elefante nel deserto che cammina. Sebab dia cakap liri-liri larila elefanto. Elefanto tu elephant le. Lepas tu dia pasal desert. Pasal dekat padang pasir. Macam tu lah. So dia ialah brand road apa? Gajah dekat padang pasir. Okey. Aki pandai lah. Okay, next. Suara yang kedua. Suara yang kedua. Ballerina cappuccina. Mi. Ayo jawab. Ini Itu suara paling nomor berapa? senang. Kalau korang tak tahu, 2, 1. Siapa? Korang rasa siapa? Ballerina cappuccina yang paling famous sekali. Jadi dia ialah nombor 6. Betul tak? Nombor 6 lah. Ballerina Ya cappuccina. benar, itu nomor 6. Okay, betul. Ballerina cappuccina. Mi. El de cappuccino acacino. Bombardiro crocodilo. Un Alah. fottuto alligatore volante. Ayo Alah, ni senang juga. Bombodilo krokodilo. Alah, senang. Aki ni dah pakar ya bab-bab anomali ni. Ada yang kata apa benda anomali ni. Aki pun tak tahu. Ni ada orang Indo dia buatkan patung-patung menggunakan AI sebenarnya. So, semua ni dia orang jadikan hiburan untuk teka-teka. Dia haiwan ada. Air cappuccino ada. So, dia jadi manusia. Macam tu je lah. Okay, so bombodilo krokodilo nombor berapa? Korang rasa berapa? Jawab sama-sama. Itu suara nomor berapa? Nombor berapa? 3, 2, 1. Nombor 1. Betul tak? Atas ni. Ya Yeah. benar, itu nomor 1. Alah, senang ah. Okay, next. Bombardiro Bombodilo. alligatore volante che vola e bombarda i bambini. Kalau korang perasan kan, dia cakap bahasa Itali. Bombodilo krokodilo. Itu bahasa Itali. Sebab tu nama dia brand road Italian. Macam tu lah. Dia sebenarnya brand road Ramadan ada. Brand road yang sebelum ni Aki buat brand road Ramadan. So dia cakap Melayu. Yang ni Itali cakap Itali pula. Okay. So next. Suara yang keempat. Jom kita teka. Yang keempat. Trullimero trullicina. Il pretiletin in piscina. Turlepele turlesina. Turlepele turlicina. Apa Turlepele turlicina. Ke yang kat belakang Akil ni? Korang tengok. Adakah ikan itu? Kucing ikan. Nampak ke tidak? Okey. Rasanya ya kot. Nombor 13. Ayo jawab. Itu suara nomor berapa? Akil rasa nombor 13. 3, 2, 1. Betul. Ya benar, itu nomor 13. Nombor 13. Trullimero trullicina. Turemela Il pretiletin turlicina. in piscina. Akil tak tahu pula dia pun brand road Italian. Dia oyen dengan ikan emas. Okey lah. Jom kita teka yang kelima. Suara yang kelima. Trippi troppi. Tripitropi. Tripitropi ke tripitropi? Udang kan? Udang kucing. Trippa. Tre topi trotterellano. Betul Ayo tak? jawab. Nombor Itu suara 8. nomor berapa? Betul tak? Nombor 8. Betul tak?
Yeah. Itu nomor 8. Akil memang pakar. Yeah. Tripitropi. Oh, ui, baru perasan dia ada 4 mata lah Tripitropi. Dia ada 2 mata kucing dan 2 mata udang. Aduh, pelik-pelik lah. Okay, next. Tra tromboni tritati. Telah pelan. Suara yang ke-6. Okay, suara yang ke-6. Alah. Tung. Ayo jawab. Itu suara nombor berapa? Ini kalau korang tak dapat jawab, memang korang tak pernah tengok anomali lah. Korang memang tak tahulah. Kalau tak tahu tung sahur. Bagi Aki, tung sahur ni nombor 1 yang Aki kenal lah. Nombor 1 anomali yang Aki kenal ialah tung sahur. Lepas tu baru Aki kenal ballerina cappuccino. Okay, nombor 3. Betul tak? Ya benar. Nombor 3. Okay, next. Tung sahur. Aduh. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan sebelum lanjut, kita nak lanjut ini game lagi. Kita baru separuh jalan ya. Korang kena like video ni, pergi like, lepas tu subscribe video ni, turn on notification, ting. Okay, so Akil nak teruskan game kita. Setakat ni korang dapat jawab semua ke tak? Akil dapat jawab semua. Akil memang hebat. Sebab dia pun ada dekat dalam game Roblox. So Akil dah tahu, dah pernah tengok. Okay, next. subscribe terlebih dahulu ya. Okay, pergi subscribe. Kecing. Alright, next. Lanjut. Yang ketujuh. Frigo Camelo, Buffo Fardello. Frigo Camelo? Alah, ni senang. Itu suara nomor berapa? Itu suara nombor 3, 2, 1. Frigo Camelo. Dia kata Frigo tu fridge. Fridge tu peti ais. Dekat sini yang ada peti ais ialah ni. Si unta peti ais ni. Nombor 11. Benar, itu nomor 11. Oh, 11. Frigo Camelo. Camelo tu camel. Nel centro della città. Oh, peti ais. Unta peti ais. Pelik-pelik je lah kan? Kapu. Assassino. Cappuccino Assassino. Okay, yang ini lagi senang Aki rasa. Korang kalau tengok dekat sini pun korang dah tahu dah nak jawab yang mana. Betul tak? Kalau tak tahu dah nak cakap apa. Ini Cappuccino Assassino. Dia ialah dia selalu rapat dengan ballerina cappuccino. Itu suara nomor berapa? Okay, nombor berapa? 7. Betul. Itu nomor 7. Nombor 7. No. Cappuccino Assassino. Aki baru tahu dia sebut cappuccino Assassino. Aki ingatkan cappuccino Assassino je. Rupanya dia ada kapu. Aduh, hai. Okay, next. Suara yang ke-9. Chimpanzini bananini. Dia mesti chimpanzi dengan banana. Agak-agak yang mana? Wah. Last kali dia akan bunyi wah. Bunyi tu lah kot. Okay, so korang teka yang mana? Nombor berapa? Jom kita teka sama-sama. 1. Nombor 2. Mestilah chimpanzi. Betul. Benar, itu nomor 2. Nombor 2. Nombor 2. Chimpanzini bananini. Bananucci, Monkey Uchi. Okay, next. Suara yang ke-10. Tralalero tralala. Ayo jawab. Itu suara nomor berapa? Korang tahu tak? Tralalero tralala. Masa tu Akil tak tahu. Tralalero tralala ni apa benda? Dia macam trarara. Apa benda tralarara? Sekali rupa-rupanya dia ikan jerung ni, bos. Nombor 5. Betul tak? Tedeng. Betul tak? Ya benar. Ya, apakah dia mengena tralalelo tralala? Kan? Patut namakanlah shark, baby shark, kudu-kudu ke? Dia lah ikan Jaws pakai kasut. Ikan Jaws pakai kasut ya? Aduh, hai. Kasut Nike pula tu. Okay, next. Suara yang ke-11. Fratello Bombardiro Crocodilo. Apa? Bombardini Gusini. Yang ini pun dulu Aki rasa macam susah betul. Bombardini Gusini. So bila Aki fikir-fikir balik, gusi pasal gigi. Gigi apa? Gigi angsa.
Angsa ada gigi ke? Mana ada gigi? Kan? So nombor 12. Bombardini Gusini. Kenapa nama dia Gusini? Oh, Gusini ialah goose. Goose ialah angsa. Oh. So bukan gusi ya, dia goose. Okey okey. Benar. Itu nomor 12. Okay, baru terfikir kenapa dia Gusini. Akhirnya gusi. Bombimbini Gusini. Bombimbini Gusini. Bombardino Crocodilo, che svolge tutte le stesse Dia lawan funzioni dengan del Bobodilo fratello. Krokodilo. Okay, next. Suara yang ke-12. Suara yang ke-12. Brr, patapim, il mio cappello è... Patatim. Yang ini kesukaan Akidos. Akidos suka jerit patatim. Okay, jom kita tengok nombor berapa. Nel bosco fitto e misterioso. Ayo jawab. Nombor Itu suara berapa? nomor berapa? Teka-teka. Nombor 21. Nombor 4. Betul. Ya, yeah. Itu nomor Ya 4. benar. Itu nombor 4. Okay. Patapim, Brr, il mio brr. cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto Kalau korang tengok kelakar sebenarnya patapim. Kenapa nama dia ber Dia monyet ke chimpanzee Orang rasa dia apa? Ke orang hutan? Kenapa dia patapim? Patapim tu apa? misterioso. Nak cakap pun menyembur-nyembur mulut. Menyembur air liur. Suara yang ke-13. Garam mararam raraman mararaman. Garam. Nombor 9. Aki baru je main Roblox yang ni. Garam-garaman. Betul Ya, pun. benar. Itu nomor 9. Nombor 9 senang sangat. Garam Ini mararam raraman sebab dia ada garam. dan Garam dengan madu. tak tuntung Garam. perkuntung. Tak tungtung para tungtung. Sisa nomor 14. Sisa nombor 14. Okey, ni yang last. Suaranya. Suara dia macam mana? Trick track barabum. Trick Il mio track. mantello fa rum rum. Okay. So, korang rasa korang dapat jawab ke semua brand road Italia ni? Aku rasa brand road Italia ni yang paling common, yang paling famous sekali kot. Orang Itali ke yang buat ni sebenarnya? Aku rasa orang Itali, takkan orang Indon kan? Yang tuntung sahur ni orang Indonesia buat. Yang lain-lain ni orang Itali kot. Entahlah nak. Korang rasa macam mana? Jadi korang dapat jawab ke semua brand road ni semua? Kalau korang dapat jawab anomali ni semua, maksudnya korang banyak sangat main handphone Akil pun sama. Akil tengok Roblox banyak, lalu TikTok menimbul benda Allah ni. Dia sebenarnya kartun je. Alah, dia ada yang kata benda ni bahaya. Dia tak ada bahaya apa pun. Dia ialah kartun AI. Sekarang kan zaman AI. So semuanya kartun AI. Macam dulu kita tengok Cartoon Network, Akil tengok Astro Ceria kan. Dia kartun juga. Cuma kali ni kartun dia pelik-pelik lah. Dia haiwan di AI kan menjadi benda-benda lawak macam ni. Okeylah, jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Kita kita batuk dah ni. Kita dah teka suara meme anomali brand road AI. Ni semua. So kita dapat jawab semua. So macam biasa, korang pergi like video ni, subscribe, turn on notification, ting 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 ting, and korang nak Akil react video apa lagi ataupun buat quiz apa lagi, korang komen di bawah. So kita jumpa dalam video akan datang. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye. Tung 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 sahur.